Bonda Rosita Ibrahim dan suami beli makanan harga RM48. Ada burger, kentang, kari ayam India. Tapi tengoklah macam mana karinya. Okey. 30. I punya 30. You punya berapa? 18. 30, 48. Ni total RM48. RM48 ni makan lunch kita hari ni. Dia kata ya je kari kan. Walau dia kata air rebus je hamjanya kari. Saya ingat je kari. Kari apa tu? Tak tahu, dia kata kari India. Okay, kepada semua followers, inilah makanan kami sebab kami tak ambil full pot kan. Cara dia masak yang. Apa dah? Ni air masak ni. Air masak ya? Tipu dengan Bangla. Okey, kepada anda semua, terlalu banyak makan lemak, saya sangat menyarankan kalau anda nak diet, kesihatan perut kita, tak nak lemak, perut berlemak kan, ni kolesterol mustika, makanlah pukul 5 petang, esok you tengok hasilnya keluar minyak-minyak lah kan. Tak tahu stok ada ke tidak, saya cerita je.